Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Bertua memberi peluang kepada Tanah Merah untuk melibatkan diri dalam sesi perbahasan titah diraja bagi mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh baginda Tuanku adalah pandangan, nasihat dan pengharapan yang tinggi ingin melihat Malaysia bergerak ke arah yang lebih baik pada masa hadapan. Tuan Yang Bertua, walaupun berat di hati saya kali ini ingin berbahas mengenai permasalahan yang berlaku mutakhir ini di Kementerian Pertahanan MINDEF, khususnya berkaitan krisis integriti di kalangan pegawai tinggi Angkatan Tentera Malaysia, tapi saya tetap perlu menyebut beberapa perkara untuk perhatian ahli Dewan Yang Mulia ini bagi kebaikan MINDEF dan juga dengan niat untuk membawa organisasi tentera ke arah yang lebih baik pada masa hadapan insya-Allah. Pertama sekali, saya ingin menegaskan bahawa rasuah merupakan satu masalah yang kotor, jijik dan perlu dikecam sekuat-kuatnya. Rasuah akan merosakkan negara, sama ada dalam jangka masa pendek maupun jangka masa panjang. Kesalahan rasuah tidak boleh dikompromi dan perlu dihukum. Namun rasuah berlaku di semua kementerian, bukan sahaja di MINDEF. Dalam situasi di MINDEF maupun di ATM, masalah rasuah bukan sahaja akan memberi kesan langsung kepada pelaku dan mereka yang berada di sekeliling pelaku, tetapi juga akan mengakibatkan kesan buruk kepada aspek kesiagaan dan keupayaan anggota tentera dalam menjaga kedaulatan negara daripada musuh-musuh sama ada dari dalam dan luar. Justru saya menyokong penuh tindakan aktivis seperti Cikgu Bat atau sesiapa sahaja dalam tindakan membongkar permasalahan rasuah yang berlaku di MINDEF ataupun di mana-mana kementerian. Saya juga menyokong tindakan SPRM menyiasat dan mendakwa beberapa individu yang dikatakan terlibat dalam masalah rasuah yang berlaku di MINDEF dan juga di ATM. Tuan Yang Bertua, saya percaya segala siasatan dan juga tindakan pihak SPRM membawa beberapa individu sama ada bekas pegawai tinggi ATM atau pegawai kanan tentera yang masih dalam perkhidmatan ke mahkamah, malah pagi ini bekas ketua pengarah perisikan telah didakwa di mahkamah, dan ini adalah tindakan yang saya percaya telah difikirkan secara mendalam bagi mencegah permasalahan rasuah yang sama daripada berulang pada masa hadapan. Umum mengetahui bahawa MINDEF ataupun ATM sejak beberapa tahun ini berdepan dengan masalah krisis keyakinan rakyat terhadap aspek integriti berkaitan tata kelola perolehan besar aset pertahanan yang dilaksanakan di MINDEF. Justru pembongkaran yang dibuat oleh Cikgu Bat atau sesiapa sahaja yang melaporkan masalah rasuah perlu diambil tindakan sewajarnya oleh pihak berwajib, sama ada oleh MINDEF sendiri ataupun pihak SPRM. Suka untuk saya ingin ingatkan di sini bahawa sehingga hari ini pelaku utama masalah rasuah melibatkan projek Littoral Combatanship LCS masih tidak didakwa, walaupun kesannya sangat besar terhadap aspek kesiagaan pertahanan negara. Sudahlah, peruntukan tambahan yang sangat besar terpaksa ditambah oleh kerajaan. Kos asal 9 bilion kepada 11.2 bilion. Tapi malangnya daripada jumlah telah dikurangkan daripada 6 yang asal kepada 5 buah saja. Syarikat asal yang diberi kontrak tidak diberikan penalti LED dan sehingga hari ini tiada seorang pun individu yang didakwa maupun dihukum, walaupun kerajaan telah mengalami kerugian berbilion ringgit. Bukankah ini suatu perkara yang sangat aneh dan ganjil? Apatah lagi beberapa individu yang dinyatakan secara jelas dalam permasalahan projek RSS ini seperti Tan Sri Ahmad Ramli telah diberikan DNAA dengan alasan mental yang tidak stabil. Manakala individu bernama Anwar Murad juga tidak pernah diambil tindakan undang-undang walaupun laporan Jawatankuasa Kira-Kirauan Negara PAC telah mengesyorkan supaya pihak SPRM membuat siasatan dan mengambil tindakan undang-undang sewajarnya terhadap beliau yang terlibat secara langsung dalam masalah penyelewengan yang berlaku dalam projek LCS. Ini menunjukkan bahawa seolah-olah timbulnya double standard dan dari kalangan agensi penguatkuasa untuk mendakwa hanya individu tertentu berkait masalah penyelewengan aset pertahanan di Malaysia. Saya ingin buat perbandingan antara tuduhan terbaru terhadap Panglima Angkatan Tentera Darat dan Panglima Angkatan Tentera PAT yang telah pun didakwa mengenai berkaitan masalah integriti masing-masing dengan kes penyelewengan projek LCS. Jelas menunjukkan perbezaan yang cukup ketara dalam tindakan SPRM mencegah masalah rasuah di MINDEF.
kesan daripada tindakan double standard itu adalah maka timbullah rasa ketidakkepercayaan yang sangat tinggi dari kalangan rakyat terhadap aspek keterusan pihak SPRM dan juga kerajaan Malaysia dalam menjalankan siasatan dan mengambil tindakan terhadap individu berkaitan masalah penyelenggaraan projek pemulihan aset pertahanan di Mindef. Tuan Yang Bertuah, saya menyerahkan penuh kepada pihak mahkamah untuk membuktikan kesalahan semua tertuduh iaitu bekas PAT ataupun PTD yang didakwa mahkamah baru-baru ini. Proses perbicaraan di mahkamah adalah peluang untuk kedua-dua individu itu membuktikan mereka tidak bersalah terhadap tuduhan yang dibuat. Saya percaya kita semua berpegang teguh terhadap konsep innocent until proven guilty. Justru kita berilah peluang kepada mereka untuk mendapat perbicaraan yang adil. Saya juga ingin menyatakan keyakinan dan kepercayaan saya terhadap keupayaan Yang Berhormat Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan masalah ini. Kerana amat malang sekali beliau menerajui Mindef pada waktu yang sukar yang dah mencabar seperti apa yang berlaku pada hari ini. Saya percaya dan menyokong penuh beberapa tindakan yang diambil oleh Menhan sejak awal Januari lalu apabila krisis kepimpinan ATM yang ini telah berlaku. So far Menhan done a good job bagi saya. Walaupun saya juga percaya situasi yang berlaku pada hari ini juga telah memberi peluang kepada Mindef dan juga kerajaan Malaysia untuk menambah baik aspek tata kelola urusan pemulihan di Mindef dan juga di ATM. Kita minta Menhan untuk mengambil peluang akan situasi hari ini untuk overhaul betul-betul Mindef sewajarnya. Janganlah hangat-hangat teh ayam ataupun dan alang-alang menyuruh pakai sambilah sampai ke pangkal lengan. Pemusatan kuasa yang terlalu besar terhadap seorang individu sama ada beliau merupakan ketua perkhidmatan yang mungkin berjawatan Panglima ataupun ketua terus Angkatan Tentera atau Panglima Angkatan Tentera perlu dibendung dan diganti dengan kaedah semak dan imbang sewajarnya khususnya berkaitan projek pembangunan maupun pemulihan aset kenderaan di Mindef. Keputusan penting sama ada berkaitan pemulihan dan pemberian tender bernilai besar sewajarnya diberi kepada pihak jawatankuasa khas untuk menentukan sama ada di Mindef maupun di Perkhidmatan Darat, Laut dan Dara. Keputusan tidak dibuat secara bersama dalam sebuah jawatankuasa untuk menimbang dan meluluskan sebuah cadangan pemulihan aset tentera dan juga projek pembangunan yang dicadangkan. Ia sepatutnya tidak diletakkan di atas bahu ketua perkhidmatan masing-masing semata-mata sama ada individu itu memegang jawatan PTD, PTL ataupun PTU. Saya difahamkan bahawa sebelum ini sebenarnya sudah berbagai mekanisme diwujudkan di Mindef untuk menjadi wadah semak dan imbang projek pemulihan besar. Antaranya seperti memperkenalkan jawatankuasa Panglima, jawatan kuasa tender, jawatankuasa dasar pemulihan untuk menilai rasional dan justifikasi projek pembangunan dan pemulihan yang dicadangkan serta banyak lagi jawatankuasa tim penilai projek yang dianggotui oleh wakil-wakil end user dan dipromosikan oleh KSU. Tetapi persoalan saya kepada Mindef, sejauh manakah perkara ini benar-benar telah dilaksanakan? Apakah arahan sebelum ini oleh pihak Kementerian Kewangan MOF melibatkan pemulihan atau projek pembangunan melebihi kos 50 juta wajib diadakan makmal penilaian ataupun value management lab VM lab terlebih dahulu sebelum projek-projek tersebut diluluskan atau dilaksanakan? Sudah tidak lagi diguna pakai oleh Mindef. Saya mohon Menhan untuk menjelaskan perkara ini dalam sesi penggulungan akan datang. Jangan pula peraturan yang kita sendiri perkenalkan untuk mencegah dan mengelakkan masalah rasuah atau ketirisan daripada berlaku. Kemudian kita sendiri juga yang pindah dan batalkan atas alasan untuk memudahkan cara. Manakan masa saya nak sebagai saya isu jawatankuasa ni kalau kita tengoklah di Amerika dan juga United Kingdom apabila keputusan berkaitan pemulihan aset pertahanan mereka wajib membawa butiran atau justifikasi pemulihan aset untuk dibincangkan di Dewan Senat dan juga Lower House mereka. Sekiranya cadangan pemulihan tidak dibincangkan secara terbuka, tindakan itu hanya akan mendedahkan projek pemulihan kepada risiko untuk projek-projek dilobi oleh individu berpengaruh yang boleh memberikan tekanan kuat kepada pembuat keputusan di Mindef agar sesuatu pemulihan tersebut dilaksanakan atau aset-aset tertentu dipilih ataupun walaupun ia tidak menepati doktrin pertahanan dan juga keperluan sebenarnya end user. Tuan Yang Bertuah, saya juga ingin boleh tak bagi tambah sikit masa ya? 1 minit. Saya juga ingin bertanya kepada Mindef, bagaimana Tan Sri Nizam Jaafar iaitu mantan PAT boleh dipilih oleh Majlis Angkatan Tentera untuk memegang jawatan tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia sedangkan beliau sebelum ini tidak pernah memegang jawatan
Ketua Terus Tentera Darat atau Panglima Tentera Darat. Jika dalam terma tentera, beliau ini tiada currency atau nilai koman dalam kepimpinan atasan ATM, apakah asas dan justifikasi oleh MAT sehingga beliau dipilih sebagai PAT melangkau terlalu ramai panglima peringatan sedangkan beliau tiada pengalaman memegang tanggungjawab besar selaku panglima peringatan sebelum ini? MAT perlu jelaskan juga kepada ahli Dewan Mulia ini apakah bentuk tapisan keselamatan halus yang dibuat sebelum mana-mana nama individu dipertimbangkan bagi memegang jawatan penting seperti PAT atau Panglima Perkhidmatan, sedangkan individu-individu ini sangat vulnerable terhadap tindakan blackmail ataupun ancaman dari dalam dan luar, hingga saya dimaklumkan wujud beberapa video yang tidak bermoral yang memalukan melibatkan individu tertentu yang berpangkat tinggi dalam tentera yang telah tersebar luas di ruang cyber. Bukankah situasi ini akan mengacam keselamatan negara, tetapi mereka ini tetap dipilih oleh MAT untuk dilantik memegang jawatan tertinggi ATM? Saya juga mohon penjelasan Mehan, apakah sudah menjadi amalan yang baru Majlis Angkatan Tentera MAT untuk melantik dan memperakukan PAT yang tidak pernah memerintah mana-mana perkhidmatan masing-masing, serta adakah pelantikan Tan Sri Nizam Jaafar oleh MAT yang melangkau beberapa jawatan utama dalam tentera ke posisi PAT akan kekal menjadi amalan pada masa-masa hadapan kerana sudah wujud presiden kes sebelum ini? Apakah seorang yang berpangkat sarjan boleh menjadi PAT seperti titah agung yang baru ini? Jadi kita semua, akhir sekali saya ingin buat pesanan kepada semua warga MINDEF dan pegawai kanan tentera di luar sana. Jawatan dan pangkat anda di MINDEF dan ATM seakan seperti kemudahan rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT yang anda semua nikmati. Ianya bukan hak milik kekal anda, tetapi satu amanah untuk anda berteduh dan hidup selesa sepanjang anda berbakti dan berjuang kepada nusa dan bangsa. Anda masuk rumah ini dengan cara baik, anda juga perlu keluar dengan tertib dan penuh adab. Jangan hanya disebabkan anda tidak suka individu yang bakal masuk rumah yang anda sedang duduki, anda conteng dinding, anda bakar perabot, anda rosakkan kemudahan yang pernah anda nikmati semata dendam dan iri hati. Kita semua hanyalah penjaga amanah dan bukan pemilik kekal. Jagalah nama baik pasukan dan jaga pintu kota dan kubu pasukan tentera sebaik mungkin. Masalah dalam rumah perlu kekal dan diselesaikan dalam rumah. Jangan disebabkan dendam dan iri hati anda buka pintu kota untuk musuh menyedap masuk dan memusnahkan nama baik pasukan anda. Inilah nasihat saya kepada semua pegawai kanan tentera berkaitan rumah keramat anda yang bernama Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Bukit Gelugur 10 minit Yang Berhormat.